Esok hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan hari yang sangat istimewa di sisi umat Islam kerana Allah meletakkan sesuatu yang istimewa pada hari Jumaat. Ada 5 perkara yang berlaku pada hari Jumaat yang menjadikan Jumaat itu sangat luar biasa di sisi kita. Yang pertama, hari Jumaat adalah hari di mana Allah mencipta Nabi Adam AS. Dan kedua, hari Jumaat juga adalah hari di mana Adam AS dimasukkan ke dalam syurga. Ketiga, hari Jumaat, hari di mana Allah akan menggandakan setiap ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya. Keempat, hari Jumaat ada doa-doa yang sangat mustajab akan diangkat oleh Allah. Dan yang kelima, di antara hari banyaknya hamba Allah akan dihapuskan dosa. Allahu Akbar. Rugi sesiapa yang tidak mengutamakan Jumaat sebagai hari untuk kita membesarkan ibadah dan meluaskan setiap apa yang ingin kita lakukan bersama. Jom kita jadikan Jumaat ini sebagai titik tolak untuk kita melakukan perubahan dalam hidup kita. Kita ambil semua kelebihan yang ada pada Jumaat yang telah Allah berikan. Sebab belum tentu lagi Jumaat akan datang kita mampu bertemu dengannya. Kalau rasa video ini ada manfaat untuk membesarkan Jumaat dan menyampaikan maklumat kepada mereka yang berada di sekeliling, sebar-sebarkan. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.